Assalamualaikum. Hari ini saya dah memungut hasil bento. Saya pasang 10 bento. Okey, bento pertama kosong. Kita cuba bento yang kedua. Bento kedua tak jauh, sudah nampak. Hasil laut kita tak boleh jangka akan dapat banyak mana, berapa ekor. Bento kedua alhamdulillah ada 2 ekor. Kita tengok bento nombor 3. Bento nombor 3 ada apa, kita tengok Wah, gorgon ketanipah. Gorgon ketanipah, alhamdulillah. Kita tengok yang nombor 4. Nombor 4. Pun kumpau tiada. Nombor 5. Ini orang kata nasib kalau dalam laut nasib kita kena mencuba. Yang kelima pun kumpau juga. Nombor 6. Kita tengok nombor 6 pun kumpau juga. Nombor 7. Nombor 7 pun kumpau. Nombor 8 dekat-dekat saja. Banyak umang-umang dengan bangkai ikan. Nombor 9, kita tengok nombor 9 ada hasil ke tak ada hasil. Nombor 9 pun kumpau, banyak umang-umang saja. Orang cakap umang-umang boleh makan, betul tak? Orang cakap umang-umang boleh makan, betul tak? Saya tak pernah makan. Yang terakhir 10. Oh, ada 1 ekor sudah cacat, Buat sama ada umang-umang yang makan ke atau buntal makan. Alhamdulillah. Walaupun tak banyak hasil, tetap bersyukur alhamdulillah.